Wanita lah, dia ada satu tabiat ni. Dia dah cakap suruh buat macam ni. Bila budak tu ataupun anak dia tak buat apa dia cakap, dan budak tu silap, dia akan hukum. Betul tak? Dia akan cakap apa? Kan aku dah cakap. Mak kan dah cakap. Kamu pergi. Dah cakap dah. Saya nak didik akak-akak semua. Mungkin tak ada orang dewasa pernah didik. Tapi benda ni penting tau. Kalau akak tak tersinggung dengan saya, akak akan mencapai satu tahap kualiti insan level 7 cakrawala. Okay? Catat ni kak. Wanita, kita orang semua faham, adalah makhluk yang penuh emosi. Memang Allah jadikan macam tu. Emosi sama dengan benda-benda teringin lah. Teringin kan. So kepada akak-akak yang saya hormati, baik yang usang ataupun adik-adik yang bibir masih merah. So semua wanita kena belajar untuk kawal keinginan dia tu. Okay, jangan sampai transfer keinginan tu sampai level menentukan hidup pun transfer. Faham tak? Contoh kalau akak teringin sup ekor pukul 10 malam. Ini okey, tak ada masalah. Tidak membebankan sesiapa. Malah banyak perniagaan sale naik sebab wanita banyak teringin. Teringin telekung, teringin sup, teringin ketam, teringin tidur hotel, teringin jalan-jalan. Teringin. Banyak sale naik sebab akak-akak teringin. Cuma dalam hal ehwal berjaya ni, elakkan teringin kak. Boleh kak? Kalau boleh, tak boleh ramai-ramai. Saya mohon. Sebab dulu mungkin tak ada orang cerita pasal benda ni. Sebab ada ramai kak, untuk makluman akak ada ramai orang, dia hidup dan pilihan hidupnya telah ditentukan oleh emosi seorang wanita, iaitu sama ada isteri atau mak dia. Dia teringin tengok anak dia, bla 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 bla. Dan ada anak dia memang anak yang jinak. Betul tak kawan-kawan? Dia jinak, dia ikut apa mak dia, walaupun tak kena dengan jiwa dia. Kesian tengok. Macam saya ni, alhamdulillah, mak saya tak pernah pula teringin nak tengok saya jadi angkasawan ke, teringin tengok saya kira-kira duit orang ke, tak ada. Okay, alhamdulillah. Saya tak pernah dengar mak saya teringin saya jadi apa. Mak saya masa kecil, mak saya ajar saya ngaji. Lepas tu mak saya uruskan saya. Dah itu je. Lepas tu saya hidup sendiri. Alhamdulillah. Cuma saya terbayang macam mana orang. Sebab saya ada orang mesej saya guys, panjang. Kalau kau tengok, juling biji mata. Kau bayangkan dia lelaki. Kalau lelaki tulis panjang, tanpa koma, huruf besar semua. Maksudnya apa? Maksudnya dia dah terlalu berat tu. Assalamualaikum bang. Mungkin abang tak kenal saya. Saya ada salah seorang follower abang yang selalu menonton dia. Sebenarnya saya dah tak dah sejak saya ni. Saya tak pernah langsung nak raya apa semua ni. Yang masuklah kuih. Sekolah dulu bila saya kerja. Sehinggalah saya kahwin. Berat tu. Maksudnya, kesian. Jadi, boleh akak-akak apa saya cakap? Akak setuju tak? Maksudnya akak teringin makanan okey lah. Tapi kejaya orang lain ni jangan teringin. Kalau akak nak, akak buat sendiri. Contoh akak teringin jadi cikgu. Isi borang SPP, apply jadi PKM. Pakai gincu yang merah-merah tidak, merah hati orang panggil. Pergi Pustaka Rawang, buat name tag besar, Latifah. Tudung labu, spek ada tali, pergi sekolah. Okay, kalau nak, buat sendiri. Faham? Sebab cita-cita tak boleh transfer lah. Duit boleh transfer. Cita-cita tak boleh. Sebab kalau korang dah start ada akal, korang akan lihat sebenarnya kita semua jenis lain-lain. Setuju kawan-kawan? In fact, kalau kau tengok korang ada adik-beradik kan, setuju tak? Kita antara adik-beradik pun kita lain. Setuju kawan-kawan? Karakter lain, makanan kegemaran lain, cita-cita lain. Lain. So, itu adik-beradik. Imagine lah antara parents dengan anak dia. Dah tentu lain. Kebolehan lain-lain, zaman lain-lain. Okay? Anak-anak pun saya tak paksa. Terima kasih puan. Dorong. Mana dia minat, dorong. Yang penting kita nak monitor, saya setuju. Kita monitor, jangan benda berdosa, jangan langgar undang-undang. Betul tak kak? Ini je kita tengok. Tak berdosa, tak langgar undang-undang. Lepas tu, kepada akak-akak semua, dengan rendah diri, boleh tak kita... Kadang-kadang ada akak-akak kan, wanita lah, dia ada satu tabiat ni. Dia dah cakap suruh buat macam ni. Bila budak tu ataupun anak dia tak buat apa dia cakap, dan budak tu silap, dia akan hukum. Betul tak? Dia akan cakap apa? Kan aku dah cakap. Mak kan dah cakap. Kamu pergi. Dah cakap lah. Dah cakap. Pergi. Itulah. Jangan macam tu sebab nanti budak-budak ni tadi, dia dah tak nak buat decision. Setuju kawan-kawan? Siapa setuju dengan saya? Kalau dia dah tak nak buat decision.
So bayangkan macam mana bila dia semakin membesar, jadi orang dewasa, tak berani nak buat decision lah. So habis apa solution dia? Okay, solutionnya macam ni. Katakanlah anak-anak ke suami, dia buat decision silap. Sepatutnya kita ni cakap apa? Tak apa. Kita repair sama-sama. Saya sentiasa ada bersama awak. Jatuh bangun bersama. Tak apa wahai anakku. Awak boleh buat lebih baik. Perbaiki. Jangan risau. Hidup ni memang macam tu. Kau bayangkan kalau kau dapat that kind of motivation. Style kan? Jangan asyik mendidik dengan menghukum. Faham tak? Dia akan dijatuhkan keinginan untuk berubah. Saya yakinlah ada orang kenapa dia dah malas nak cuba ubah hidup dia. Sebab setiap kali dia try, bila tak jadi, ada je orang tu. Kan dah cakap dah tak payah macam ni. Aku duduk buat benda biasa naik RG Sport start ulang-alik. Kita ni dah tak ada. Baiklah, saya dah. Dulu aku buat macam-macam. Kau cakap ni. Tak payah buat terus. Habis. Kalau sampai di tahap macam tu, habis. Sampailah tiupan sangkakala. Sayang Sayang kan? Kesian.